Dah no. Okay geng, selamat. Assalamualaikum. Hari ni Seluang ada kat Penang, dekat Surau Airport. Kita buat satu delivery urgent yang customer beli secara online, tak datang kedai. Ni barang lebar yang kita nak tanya sikit pada customer ni, kira pengurusi surau. Abang pengurusi surau sini lah. Ya. Oi bang, macam ni. Sebab sekarang ni saya daripada Johor, Batu Pahat sampai ke Penang ni. Abang berusaha secara online, macam mana boleh abang percayakan kita untuk abang buat pembelian barang? Pertama kali kita memang tengah mencari supplier untuk yang minuman kita lah. Itu jadi apa yang kita lalui itu semua yang online tu, dan kita besar pada pesencar kita, dia dah select juga tu, termasuk yang syarikat penentuan lah. Jadi Maksudnya abang dah ni lah sebab kita punya ya, sebelum dulu. Dan bila dah berusaha tu, bila dia deal dengan you all tu, tanya berkenaan macam mana payment progress apa semua, dan dia tengok dari segi pencerapan yang kita punya kondisi tu, ini kita trust lah kita punya syarikat. Dan bila dah kita trust tu, jadilah kita bayar bagi deposit dulu. Normally kita risau nak bagi deposit, takut nanti scam ke apa. Ya betul. Jadi bila kata dia bagi you all deposit dia bagi, lepas tu you all dapat untuk buat arrangement pengantaran, dan kita tunggu pada hari ni dah sampai. Alhamdulillah, masuk dia syarikat ni tak ada scam lah. Terima kasih. Yang penting lah. Okey bang, abang pun terima kasih. Ya, saya bersama. Banyak saya jual. Saya beli saja. Terima kasih banyak. Sama-sama. Okey.